Orang tanya satu soalan, sifat ilmu sama kalah dikatakan sifat idrak. Kenapa tidak sifat-sifat ma'ani yang lain? Okey. Sifat ilmu sama dan kalam dikatakan sifat idrak. Betul betul yang ini. Kenapa tidak sifat-sifat ma'ani yang lain? Silap ni. Silap dia ni. Nah. Sifat ilmu salah ni. Sama basok ya idrak ni. Idrak ni apa dia maksud dia? Sifat untuk mendapat sesuatu. Idrak mengetahui sesuatu. Daraka maknanya mendapat. Idrak mendapat sesuatu. Okey, contohnya nak tengok. Gapo dia sifat idrak di tubuh kita? Dulu kita tunjuk di tubuh kita. Ana memiliki sifat idrak. Pertama, ana dapat sifat idrak ni sifat dapat mengetahui sesuatu dah. Sifat idrak ana pertama dengan cara ana lihat. Ana lihat sesuatu, ana pun dapat tahu. Melalui pandangan di sifat basar. Sifat basar adalah sifat idrak yang pertama. Saya dapat tahu sesuatu tu melalui pandangan. Sama. Kedua, sifat idrak yang kedua, saya melalui pendengaran. Oh, saya dengar. Sama, basar, sama. Ketiga, sifat ilmu, tahu. Awak pernah pergi ke Jepun? Tak pernah. Tapi awak tahu Jepun? Tahu. Oh, awak dapat mengetahui melalui ilmu. Pakai apa dia lagi sifat idrak? Awak tak ada lah di tubuh anak lagi. Manis, anak pun jilat. Oh. Ada sifat boleh mengecap, kecap lidah. Mengecap. Maka anak dapat tahu manis, bukan anak baca kitab, anak rasa dah manis. Kecap. Anak bau wangi. Awak tahu mana wangi? Dari mana awak tahu benda ni? Melalui penciuman. Sifat mencium. Lepas tu, benda ni licin ya. Awak tahu mana licin? Awak mikir ke? Awak rasa? Awak jilat tak? Saya jamuh. Sifat penjamuh. Penjamuh lah. Jabat memang. Jadi tu sifat idrak. Jadi sini sama kalam apa masuk dalam sifat idrak? Betul ke tak kalau awak tanya ni? Kalam tak masuk dalam idrak. Kalam ni idrak ke? Kita mikir sikit. Kalam ni idrak tak? Kalam ni bukan nak mengetahui satu benda. Kalam ni nak beritahu benda ada. Nak mengetahui kena guna 5 benda ni. Nak memberitahu tak apa guna kalam. Misalnya anda nak royak, durian itu manis. Guna mulut, guna kalam. Awak tahu mana manis? Melalui lidah, pengecapan. Bukan melalui anak kecek. Kecek tak boleh. Kita kecek seminggu, setahun, 10 tahun, tak tahu durian itu manis. Kecek saja. Dia kena tak, oh manis. Tu. Jadi salah ni dia mau contoh kalam dikata ke idrak juga tak tu. Manakala sifat ma'ani lain, kudrat, iradat, ilmu tak masuk ni kata dia kata ilmu dah. Hayat, kalam tu bukan idrak. Sebab dia bertujuan bukan nak mendapat maklumat. Kudrat bukan nak dapat maklumat, kudrat buat sesuatu kerja dia. Iradat bukan nak dapat maklumat, dia nak menginginkan sesuatu, bukan nak buat, bukan nak tahu apa dia. Hayat, hidup. Patut hidup. Apa ni nak tahu maklumat ke mana? Dia hidup. Tiga tu. Bukan sifat ma'ani juga, tapi bukan sifat idrak. Jadi kena faham. Idrak tu tak semua sifat ma'ani itu sifat idrak, dan kalam ni contoh salah ni. Ayat dia salah. Kalam dikatakan sifat idrak.